Okey, baru-baru ni ada orang minta tolong aku untuk buat countdown dah untuk seremoni. Jadi jom kita buka Canva yang pertama sekali. Okey, lepas tu macam biasa kita tekan AI yang atas tu. Ini guna phone ya, boleh. Lepas tu aku tekan code for me. Lepas tu kita akan start untuk ni lah, tulis apa yang kita nak. Kalau macam aku hari ni, sekarang ni aku nak buatkan satu countdown dari nombor 10 hingga 1. Lepas tu countdown tu mesti start dengan button merah dulu, temakan warna biru. Sampai habis countdown muncul satu gambar. Okey, macam mana kita nak masukkan gambar dalam Canva tu? Dalam kita punya coding, mula kena buka post image. Okey, lepas tu kita tekan post image. Kita upload kita punya gambar. Apa gambar yang kita nak buat tu lah. Bagi contoh ni aku ambil satu gambar ni lah. Gambar Ghibli art. Okey, lepas tu kita akan ambil bahagian ni, direct link. Okey tu, copy, pergi balik ke Canva dan kita pastekan dia. Okey, selesai paste, kita run saja. Okey, jadi nanti dia akan coding lah. Canva Code AI ni dia akan coding. Selesai dia coding apa semua, maka dia akan muncul. Okey, nak tekan mula countdown, kita akan start lah untuk countdown tu. Okey, nampak? Okey, nampak macam ni lah dia punya kejadian dia. 4, 3, 2. Boleh lah nak 5 ke, daripada 5 ke lagi 4 ya. Okey. Cuma aku ada beberapa benda yang aku tak berhati. Sebagai contoh, aku nak tambah pada bahagian depan sekali tu, iaitu bahagian ni lah, waktu nak touch button tu kan. Jadi aku buat button apa ni, untuk ditukarkan kepada bentuk tangan, supaya orang touch bentuk tangan, keluar countdown tu lah. Nampak macam sempoi sikit kan. Okay, jadi image tangan tu aku buat lagi sekali. Masuk ke post image macam tadi, dan kita pergi balik, masuk post image. Lepas tu kita akan upload gambar balik. Pilih gambar. Okay, ambil gambar. Okay, upload. Dan macam biasa, kita akan ambil direct link. Okay tau. Kita ambil direct link tau. Ini benda penting lah. Lepas tu kita akan paste balik dekat Canva. Okay, lepas tu suruh dia run. Okay, run. Okay, selesai. Nampak? Cuma nampak dia sengit pula. Okay, tak apa. Kita try dulu run dulu. Adakah dia boleh buat countdown lagi? Okay, 8, 7. Okay, lepas tu dia akan start run lah. Run balik apa semua. Okey, jadi kita nak betulkan balik yang tadi, yang tersengit tadi. Jadi aku buat pastikan gambar tapak tangan tu berada dekat tengah skrin, bukan kat tepi lah. Dan pastikan ada bunyi. Aku nak tambah pula, add on dengan bunyi pula countdown. Kan macam tik 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 kan. Okey, kita tengok sama ada adakah ia jadi. Musatkan gambar tapak tangan menambah bunyi. Okey. Tekan countdown time. Okey, jadi selesai lah. Jadi anda boleh cuba. Selamat mencuba.